negara-negara Melayu, cakap negara-negara Islam. Bila ada kuasa, apa yang kamu buat? Dia kata dulu ada pegang kuasa, tak bantu orang Melayu, dia cakap. Sekarang ni mekak pasal Melayu, dia kata. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Yeah. Saya nak ulas sikit dah kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Marah-marah. Apa ni dia bercakap bab Melayu-Melayu ni? Dulu pun Melayu. Tak habis-habis. Sampai sekarang Melayu. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar. Anak-anak muda yang baru lahir mungkin tak tahu. Dan tak kenal sangat you. Bukankah dulu zaman you jadi pelajar, pemimpin pelajar, dalam PKPM saya pun sekali, you abim dulu, majlis belia. Bukankah you bercakap bab Melayu? Melayu, Islam. Sehingga Datuk Seri Anwar dikenali sebagai model, role model anak muda Islam Melayu yang mendapat jorok kader sokongan. PAS tergila-gila nak tarik dia masuk PAS. Kerana Islam dan Melayu. Dan dalam UMNO pun, bila dia masuk UMNO, dia cakap Melayu lagi. Waktu UMNO pecah, kerana 1987, Tengku Razali bertanding lawan Dr. Mahathir, Tengku Lee tumbuh semangat 46, Tengku Lee wujud Angkatan Rakyat, bekerjasama dengan DAP, Anwar bersyarah. Tuan-tuan tengok, apa punya parti Melayu bekerjasama dengan DAP? Siapa tu? Anwar bin Ibrahim tu. Dia ingat lupa, video pun dah keluar dah. Dah keluar balik video. Dia sendiri yang cakap. Dan dulu dia hebat dulu. Bukan isu Melayu dan Islam. Dulu semua isu Melayu dan Islam. Dan dalam UMNO macam tu. Formula dia. Nak hidup Melayu dengan Islam. Dulu. Selepas itu, lepas dia kena pecat, dia cari sokongan, dia bekerjasama dengan DAP. Baru dia tukar nada dia. Mulalah dengan fahaman pluralisme, liberalisme dan sebagainya. Marah orang bercakap bab Melayu. Sebab dia nak bercakap bab Melayu dah tak boleh. Sebab apa dia tak boleh cakap Melayu? Dia tak nak orang Cina tersinggung. Dia tak nak DAP tersinggung. Dia tak nak orang India tersinggung. Paksa lah. Jadi bila orang bercakap, dia marah. Sekarang ni orang duk kecam dia, dah tuduh dia. Dia kata tak ada kerja lain. Ambil modal dia. Ambil modal. Dia duk tuduh dia macam-macam. Bukankah semua ni belajar dengan dia dulu? Dulu dia apa? Waktu dia jadi ketua pelbagai, bila dia kena pecat, tak ada benda yang betul kerajaan buat. Baik zaman Panas, baik zaman Najib, semua tak betul. Zaman Dr. Mahathir tak kira lah. Tak betul semua. Sampai dia janji macam-macam. Yang dia janji tu orang lain tak pernah janji. So borok-borok orang lain dulu pun taklah sama janji dia ni. Serba-serbi turun. Minyak turun. Hapus. Minyak PPPTN. Tol hapus. Cuma dia tak beritahu. Jika saya menang, langit runtuh. Dia tak itu dia cakap. Bila saya menang, semua rakyat dapat bulan dan bintang. Atau bila saya menang, semua rakyat dapat kereta sebiji seorang free. Sebab fokus dia nak jadi Perdana Menteri. So dia janji macam-macam. Bila dia jadi Perdana Menteri, orang ikut apa yang dia buat dulu. Bila orang ikut apa yang dia bercakap dulu, nak marahkan siapa? Please lah. Just be gentle lah. Gentleman lah. Hadap lah. Tak payah nak jawab. So kalau saya jadi Anwar, saya tak payah jawab, saya tak payah menjerit. Apa kamu begini, apa begini. Sebab orang tuduh, you pun buat sama dulu. Lebih baik, dia fokus betulkan ekonomi. Tingkat pendapatan rakyat. Ramai rakyat mudah dapat pekerjaan. Kos pendidikan kalau tak percuma pun diringankan. Kos perubatan pun diringankan. Kalau dia buat-buat macam ni, buat-buat ni menjerit pun tak jadi apa. Action speaks for itself. Dan orang pakai sokong dia. Saya tak ada masalah. I have no personal grudge. Tapi kalau dia dah buat benda macam ni, saya pun turut rasa malu. Sebab bila orang jumpa dengan saya, orang-orang Melayu jumpa yang biasa-biasa, apalah Ibrahim, kawan you Anwar jadi PM ni teruk lah.
Jangan cakap apa. Saya pun tak tahu apa dia buat. Saya pun tak jumpa dia pun. So, do I don't have a right to comment or to say something? Ini pun saya cakap, saya you tanya je. Kalau tak tanya, saya tak jawab pun. Ni orang PS tengok ni, PKR tengok ni, Walanu tengok ni, jangan dia akan serang saya ni. Dia akan serang saya macam-macam dengan poster putar ni. Dulu pakai macam taza lah, kata lah. You nak beritahu lah, you kata apa, tak ada benda pada saya. Saya dah maaf dah, saya ampun dah. Because I know I'm clean than you all. You orang semua ni, saya bertumpah yang dibayar je. Kena bayar upah. So you nak hidup 3,000 sebulan, 5,000 sebulan, kena maki, boleh mali maki lah, saya halal. Terima kasih.